Dan selamat datang kembali kepada KYL Podcast. Alright, sebelum kita bermula, nama saya Aiman Haikal. Nama saya Danish Kal. Aku adalah Nabil. Hey. So we are back with part 2 kan? Betul. And we are still with kita punya two humble guests. Please introduce yourself sikit lah. Ya. Okay, Assalamualaikum, nama saya Romi Syahadi. Hai, waalaikumsalam. Dan nama saya Iskandar. Ya. Alright. Yang those yang belum tengok part 1, please tengok part 1 so you guys have some context about what we're talking about lah kan. But so for part 2 kita cerita horror pula lah. Yeah, as always kita pada part 2 kita nak lanjutkan kepada horror. And of course bila kita ajak guest ni nak kena ada lah horror kan. Of course lah. Kalau tak KYL tak function kan. Kau tak bukan KYL. Takkan tak. berapa kosong Salah. Dah susah-susah cap muka, tak ada horror. Itulah. So macam biasalah, siapa nak mulakan dulu, siapa yang ada cerita horror boleh lah. Ya. Lanjutkan. Okey, pada satu waktu malam. Dekat sikit mic dekat sikit. Ya. Saya tak I think recently yang kita baru start kerja lah. Okay. Dan baru start kerja dekat yang Kat kita mana? balik kat Highlander. Highlander. Oh. Ni aku yang terkejut ni. Alamak, tak tahu cerita juga. Aku tak tahu cerita ni. Ni raw reaction lah. Alamak, hantu lagi. Dah joget. Dah tak seram. Kelakar betul. Betul. Come Okay, on. sambungkanlah, sambung. Kita habis pukul, I think we end around like 1 AM. 1 AM. So time tu Okay. then nak balik lah. Nak balik naik motor. Okay. Kan, habis dah penat, dah ngantuk kan. Faham. So okey lah. Dah nak balik all the way tu dekat nak time jalan dekat mana tu? Highway tak ada apa-apa. Tak ada Tak ada apa-apa because dulu I pakai motor kecil dulu. Motor apa tu? Cafe Racer. Oh, ada style lah Style lah. Kena ikut gaya lah. Of course. My style kan. Okay. So I You are vain did lah. modified my punya handle. Oh, Hantu tengok pun. Hantu tengok betul lah. Tak ada, aku tengok nak nombor kan. Nak kena tumpang satu kali. Korang dulu ada basikal Popio tak? Aduh. Pio ada. Popio. Pio Pio ajak popiak. Apa? Okay, tolong lanjutkanlah. Maafkan So yang kami. time nak balik tu tak ada apa-apa kat highway, but then nak time jalan dekat Punggol District. Punggol District. Okay. Time tu Tak tak ada kan? Tak ada building. tengah nak buat building. On the way. Because kita pun baru pindah. Okay. So tempat sana banyak construction. Okay. North Shore Offshore. Alright. So kat Punggol District sana I always ride there lah. Okay. Kan cuma belum hafal dia punya route dia. So I while riding and then alih-alih ada benda macam kuti ke sepak kat I punya tepi helmet lah, macam pak. Alamak. Sial lah. Dia macam apa ni? Lepas tu kat leher lagi. Eh. Tapi tak bawa laju. I naik dalam I think 70-80. Okay. Faham lah. 80 je lah. Ini is play safe. Yeah, by the law. By the Come law, on. right? By the law. Come on. But really lah awak Yeah, 80 kan. Then benda tu ada macam kuti-kuti sepah. Cakap apa ni benda kan. Then ada kat traffic light. Okay. So dah tengah stop kan. Tak ada kereta. Tak ada Okay. kereta, tak ada apa-apa tau. So I tak nak tengok my side mirror. So I just macam tengok depan, tutup lah. I tutup, tak nak tengok. Then I ride again. So bila dah ride lagi, benda tu lagi. Aduh. Alamak. Ya apa sia tu? Macam lagi tau, benda ketuk-ketuk my helmet. Apa tu benda? Kepala kau Salah. Tak lah, macam Terganggu kan? macam habis because I'm on the road kan. Yalah. Dangerous lah. Dangerous. safety hazard lah. Then after that, like, okay lah, you know what? Aku nak jenguk sikit, aku nak tengok. Alright. Sebab my motor tak rasa berat. Okay. Tak ada rasa macam Normal lah. Lightweightnya. Ni lightweight lah. lightweight. Ni lightweight ni. Apa benda ni benda kuti-kuti ke apa sepak kat aku punya helmet ni kan. So dia macam while riding pelan lah, slow. Yeah. Lepas tu tengok sikit dah jenguk. Aku terkejut. Aku terkejut sikit. Aku nampak, kau tahu aku nampak apa? Apa? Macam benda hitam kat atas. Hah? Hitam. Hitam kat atas mana? Kepala kau. Kat belakang. Bila aku tengok tu, macam benda hitam, macam cepat aku tertengok cepat gitu. Terperanjat. Dia tengah pilin kepala kau gitu. Tak. Oh. Aku baru dapat tahu, aku dah tergini kan. Aku tengok, oh rupanya apa? Apa? Gitar aku. Alamak. Sialah dia ni.
So tali That's ada a nice benda, one. ada Aku benda ingat tali, benda tali tu Yalah. Cepat-cepat alamak Dia gila. setting lah. Iyalah tak strong tu. Aku dah tengah build up sih. Aku baru nak tutup 1-2 lampu. Ada lembaga apa ke? Sekarang ada gitar Tarik case kau. pula. Pasal dia kan gitaris. Nak pegang aku bawa kan. Ya, Benda tu ada tali-tali tu benda tu alamak gitar aku. Yalah. Tapi mesti tengok macam pressure Nak kan. pressure macam apa benda kan dah penat dah malam. Shag dia mah. Ada syak lah. Apa dah? Kau ada rasa macam syak ada benda ke? Macam janganlah ni lagi tu tempat macam district tempat construction Yalah. kan. So tak dah gelap, masih gelap apa kan, tak banyak lampu. Satu So, pagi benda-benda tu. Ya. Kita tengok macam terperanjat. Kan. Alamak kita itulah cerita kelakar seram. Kelakar seram. Tak kena jotos. Awak kelakar rupanya. Kelakar juga. Awak kelakar rupanya. Boleh tahan. Oh. Tapi build up dia bagus tau. bagus. Aku dah macam Dia dah Aku dah bawa malas kita ke satu tempat. Correct. Lepas tu dia kasih punchline. Alamak, dia punya storytelling tu bagus, amat terbagus. Betul. Dia dah boleh buka podcast. Boleh. Dah boleh buka podcast. Sah. Kelakar seram. Apa is? Kita lanjutkan kepada Ace. Okay, ni bukan kelakar seram. Okay. This really happened. Really? Okay, I think it was 2 years back. So sometimes I will bring my family. Kita kalau macam my wife tak masak ke, so we will just makan luar lah. Ya. So kita pergi dekat Sengkang punya rasa-rasa. So kita makan, then after kita dah makan, so we will walk back to kita punya kapak. Yes. So there was a playground there. So ada playground. This happens around I think about 10 plus. Okay. Macam awal lah. So aku pun pimpin anak aku. Aku at that point of time was K2. Okay. So bila aku pimpin, the swing is swinging by itself. And there was no one. Okay. So pun niat aku nak gurau dengan anak aku. So aku pun Time tu juga aku memang suka macam ni memang kan. terror Ni ada swing ni, aku boleh kacau anak aku ni. So aku pun nak ambil handphone aku. Aku buka video. Lepas tu sambil jalan dengan anak aku kan, cakap, Ian, you look at that swing there. Alamak. Saya cakap, anak aku tengok. Sekali cakap, yeah, got someone there. Aku pun macam someone there. Tengah recording kan. Lagi. Aku pun tanya, Ian, what you see? This one got one girl there. Matilah nak. One girl there. Aku pun macam one girl. Okay. Aku pun tanyalah. Lepas tu okay, the hair long or short? The hair long or short? So aku tanya, the hair long or short? Lepas tu dia cakap, the hair long. What colour? Dia cakap, what colour? Got wear clothes, what colour? Rambut colour-colour. Then dia cakap, white colour. Dan aku macam, white colour? White colour? Then bini aku macam, jalan-jalan. Aku pun tanya, so you can ask what the girl doing or not? Then anak aku just keep staring there only. Then just telling me the description. Then aku record benda tu, and aku post on TikTok. And then it went viral. Ada. It went viral. If you search, there ada. Tapi that was my old account. Account aku kena hack, which is masih ada. Tapi aku tak boleh masuk dalam. But it went viral. Then it's about 250k 1,000 views. Because of that, macam raw kan. Macam anak aku ni, aku notice yang dia boleh nampak benda tau. So macam kadang-kadang dia macam, Daddy, yang cakap at the window there. Aku macam dah jangan cukup. Kau jangan start. Kadang-kadang kalau kita pergi staycation, nanti dia cakap, Daddy, there got the side there got somebody. Somebody. Janganlah. So macam kadang-kadang memang budak-budak boleh nampak kan. So like macam aku pula suka nyakat. Macam how he look like. How he look like and stuff. So aku record tu, then aku upload on TikTok. And then it went viral. Punyalah banyak aku buat nyanyi.
Itu benda juga yang viral. Horror lah. Orang memang nak horror. Netizen nak horror juga. Tapi seram sih kalau anak kau like here and there asyik tegur. Ya. It was macam, dia macam seram sejuk lah. Habis kat rumah tak ada? Ada macam kat rumah lah kadang-kadang. Macam dia cakap nanti kat the door. Nanti she at the door there. Then nanti kat window. Daddy at the window there. I saw about something. Tapi aku memang, kalau kat rumah je aku macam just cut it. Dah coak sikit. Aku tak nak tanya lah. Lepas tu aku low-key pasang ruqyah lah. Lu lah kan. Nak kena high key. Aku low-key bla-bla pasang ruqyah kan. What was the scariest description yang kau pernah tangkap dari anak kau selain yang baju putih? Okay, kalau selain tu there are macam there's another event where this one is caught by my wife ambil video. This was dekat dalam bilik. My wife was reading a storybook for him. And then ada macam bunyi pelan tau. Bunyi there's somebody saying my son name, Ian. Yeah, my wife still have that clip, but aku didn't post it lah. Macam aku macam okay. So aku replay betul lah. Macam betul ada Ian gitu. So my son name Ian. So macam Ian. Dia shot lagi tu ya. So aku was working. Then my wife send the video. Cakap you dengar pakai earpiece. You dengar at this time. Dia punya time stamp. You dengar betul-betul. Dia dengar. Cakap Ian. Dia macam okay. Meremang lah itu. Ya dah tak jalan ni. Apa aku nak buat ni? Ya dah tak jalan. Apa aku nak buat? Macam mana gitu But kita just buat bodoh lah. I mean so far aku memang pasang ruqyah hari-hari. After that but so far nothing drastic or dangerous happen after that. It just maybe mambang tu nak kacau. Yalah, gangguan kecil-kecil gitulah. Mambang kacau lah. Tapi kau pernah nampak benda? Pernah nampak benda tak pernah. Tapi bunyi kat rumah tu lah. Kadang-kadang macam aku tidur, kadang-kadang aku dengar bunyi macam deg-deg. Dia macam dia start daripada mula start seram. Dia dah jadi annoying. Kadang-kadang dah gitu juga. Aku sampai kadang-kadang bangun, aku terus ambil handphone aku ambil lampu kan. Macam mana kau? Mungkin nak pakai video. Mana kau? Aku dapat konten ni. Cakap mana kau keluar? Aku nak tidur, kau memakak. Kau nak main dengan aku pula. Gedegang-gedegung. Tapi apa pengalaman yang paling macam teruk lah? Kisau punya. Ada tak yang macam kisau gila? Okay, lu ada kisau punya tak? Lu mau kisau? Tapi dia dah start tadi. Dia dah punchline kita ni. Aku takut punchline kita lagi. Tak ada. Okay, ni betul-betul lah. Benar-benar. Ini yang benarnya. Yang benar dan sebenar-benarnya. Ini bukan kat Singapore. Okay. Me and my wife, we go on a vacation dekat Indonesia. Oh my. Kat Jogja. Jogja. Gadis menari ni. So kita book a resort. Okay. I do not want to mention the hotel name. Okay, jangan. Nanti But tak ada the hotel, dia punya hotel dia macam kalau top view dia macam salib. Okay. So okay lah, kita book kat sana. Kita ambil yang bilik ada balcony. Then kita punya view it's dia macam feel tau, very Japanese punya. Okay. Feel ada lamp dia. Dia macam garden lah. Ada lake. Okay. Siang nampak lawa. Oh, that's nice actually. Very nice. Very zen. Very beautiful resort. Okay. Resort. So okay lah, kita we have a is it my wife? Oh yeah, it's my wife. Okay. Dengan bini aku. Bini jangan salah. Ini boleh pause rewind balik kan? Boleh. Kita balik. Deleted scene ada. Okay. Uncut version. My wife. InsyaAllah. Masya Allah. Habibi. I'm in trouble. Ini yang seram tau ni. Kita pause ni. Ini yang seram. Ini yang paling seram. Ini paling seram. This reality. Alamak, aku dah tak boleh fikir lah. Dah terfikir. Dia dah fokus ni. Siapa aku nak sambungkan balik. Alamak. Zen, lawa. It's my wife. My wife. Dua kali tau. My love. My love. So okay lah, kita dah have a good time kat luar. We hang out, dinner. Then balik tu
I think it's around 12 midnight. So okay, kita tidur. Lampu semua kita tutup lah kan. But then aku terdengar bunyi macam ada benda ketuk dekat balcony. Tingkap tutup. Tingkap tutup langsir curtain dia close. So aku dengar bunyi macam ada benda like ni macam ASMR. kuku macam kau boleh tahu kerik-kerik lah. Kau boleh tahu kuku. Then aku terbangun. Aku cakap ada benda aku dengar kan. Aku tengok dah tak ada lagi. Okay, aku tidur balik lah. Aku dengar lagi bunyi. Gitu lah. Wow. Effect. Well, fantastic. Kau nak efek kau bilang aja aku. Signal dia. Aku kasih. Lepas tu aku cakap macam bangun. Aku bangun. Aku tengok bini aku dah gone lah. game over lah kan. Tidur aku tak nak kejut dia. So then aku buka lampu toilet. So aku ingat sound effect. FX crew lah. So aku tengok kat toilet. Tu benda kat toilet ke kat mana kan. Aku pergi tengok kat Kau dah toilet. reki lah ni. Aku tengok aku diri aku dengar lagi. Tak ada. So aku duduk kat katil balik. Tu aku baring, phone aku dah pukul berapa. Tu aku dengar lagi. Aku tahu aku dengar kat balcony tu. Alamak. Then aku macam balcony, aku bangun balik. Aku diam je. Aku macam cabar lah. Kalau kau bunyi lagi, means aku tahu kau kat tempat balcony tu kan. Kau jangan cakap gitar kau main sendiri Korang dah prepare. Aku baru nak cakap. Kau ini gitar kau. Kau dah cakap gitar kau main sendiri pula. Dereng. Suka Zulfi. Kau jangan cakap gitar kau main sendiri pula. Kita aku terbang daripada Kita tunggu punchline dia kan. Aku dah tengah fokus ni. So dia dah bunyi. And then aku start buka lampu. Dah buka lampu. Aku buka lampu lah. Apa lagi? Tak ada, dia 3 je. Tiga. Try lagi. Okay. Aku buka lampu. Then Kia, aku duduk kat katil, tepi corner katil tu lah. Duduk bina. Okay, aku tak nak kejut dia. Okay. So aku buka TV. TV. Nak macam distraction. Of course lah. Entertainment sikit lah. Kat TV. Tu tak ada apa lagi. Okay lah, then aku tidur kecilkan volume. Maybe buka lampu semua. Lampu tetap buka juga. Aku dah Okay, buka. have to, yeah. Dan aku dengar lagi. Kuat sikit. Ui. Dah. Alamak. So dia punya curtain tu dah macam terlanggar. Dia main ganas Apa ni kan. Tapi then aku ingat dekat luar tu it's a garden. Oh ya. Very beautiful. Right. Cuma malam dah gelap. Gelap lah. Tak ada lampu-lampu lah kat luar. Ada lamp je lah. Lamp, small lamp light lah. lamp. Ya. Kan. So aku pergi kat curtain gua. Terror. Dia aku nak, tapi aku tak nak buka macam pambang kan. Reng. Terus main gitar. Aku macam aku ngintik sikit aku gini, aku buka, aku macam jauh-jauh tau aku gini, like mata gitu kan. So, aku tengok tak ada. So, aku buka sikit aku gini. Kau tahu aku ternampak apa? Dah gini aku nampak rambut. Rambut macam serabai, ada macam daun-daun kat dia punya rambut. Naik. Naik. Dia terus naik. Tu aku tutup, aku macam tak boleh satu. Masih baik bukan merah bibirku. Siapa? Terjugit. Kau ada madu. Itu yang aku ingat. Dia naik. Lepas tu aku dah cuak. Aku dah macam tu takkan suara orang kat atas. Takkan orang kepala gitu kan. Kita dah standby ni. Rambut. Ada ni betul Yang rambut Betul. Ni betul. Ni betul. Ni cerita betul. Okay. Betul lah guys. Tapi dah counter. Dia counter. Tak ada. Dia dah naik dulu tu. Aku dah macam aku buka phone, aku buka surah. Alah, have to lah. Aku tak tidur. Tak tidur. Aku macam Dah body dah macam teringat-ingat. So sampai dah subuh, dah pagi kan. Bini aku dah bangun. Aku tak bilang bini aku, tapi aku demam. Standard lah. Sejuk. Confirm lah. Sejuk. Tu confirm lah. Then kita dah check out. Baru aku bilang bini aku. You apa yang nampak. Kita dah balik Singapura lah. Dah balik Singapura. Baru aku cakap. Pasal dia heran. Dia tanya aku kenapa, why you demam? Kali-kali makan apa ke, food poisoning. Cakap tak ada. Balik dulu lah. So when we went back, baru aku cerita dia apa yang aku nampak. Meremang. Tapi bila kejadian tu terjadi, it was around what time? Between
2 AM. 2 2, AM. 3 AM. Yeah. And garden dia is macam it's how to put it? It's fenced up lah. Yeah, It's yeah, just yeah. korang punya like kira area korang Resort lah. I mean ada Dia Different bukan houses. shared space ke? yeah, it's a shared space. Okay, Cuma okay. dah gelap, dia dah gelap that garden. Itu yang aku nampak tu rambut ada macam Dengan daun-daun. dia macam ada daun-daun Ya, kat rambut I can imagine, dia. ya. Pasal aku tak buka gitu, aku tengok aje. What if kau just Dia aku ambil gitar. Apa Rambut panjang kan. Alright. Habis hantu gitar. Hantu gitar. Okay. That is my Apa motif hantu tu Ya. Ketuk-ketuk lari. Itulah yang dia buat gitu tu aku tak tahu Ya. apa dia buat kan. Ni peminat agaknya. Apa pandangan korang pasal Fatimah Walker? Hah? Pasal kan Fatimah Walker macam dia main gitar. Hah? Dia Kau percaya tak Fatimah Walker? rocker. Ya. Kejap, Fatimah Roko siapa? Fatimah Walker kan dia nak. Ya. Itu dia punya reference lah. Ya. Ada reference lah. Oh, Okay. Percaya? Fatimah Roko. Okay. Ya. Percaya? Aku dulu sebenarnya tak percaya. Tak percaya hantu. Aku tak percaya hantu. Dari dulu lah. Asal lah. Dari masa aku kecil aku tak percaya lah. Kenapa? Tapi ada satu insiden ni Ha. yang buat aku percaya sebenarnya makhluk ni semua wujud. Aha. So izinkan aku bercerita. Lanjut nampak. lah. Come Nampak, on, okay. come on. Takkan Okay, nak nyanyi kena cerita. this happened when I was umur aku dalam 16 tahun. Okay. So muda lagi. Set 4. Set 4. Okay. So best friend aku bapak dia cakap kau boleh panggil Is dengan adik dia. Okay, teman kita pergi Johor. Alright. At that point of time I think pakcik best friend aku ni dia beli satu kondo ni dekat Johor. Dekat Johor lah. Okay. So kondo tu dia belum duduk lagi, and that kondo has been Kosong lah. kosong for quite a few years already. Yes. So Dangerous So the motive is bapak best friend aku ni dia cakap okay, panggil Is dengan adik dia, then kita pergi pukul 3 pagi kita masuk Johor. So aku was macam quite blur that time. Macam nak buat apa ni? Itulah Kan? Saya nak buat apa, saya pasal best friend aku kan. Okay, aku ikut lah. Kan? je lah. Kita Brother mah. brothers lah kan. Okay, aku pun ikut, adik aku pun ikut. So sampai kita masuk Johor pukul 4 pagi, I think dalam 4 plus 5 Yeah. dia dah sampai. Kondo tu betul memang belum ada orang duduk lagi. So nobody. dia orang dah nak start nak masuk duduk. Baru nak masukkan lah. So kawan aku ni punya pakcik, tingkat dia I think one of the highest dekat atas tu. Okay. So kita pun naik, then instruction daripada best friend aku punya bapak ni, dia cakap okay, sekarang ni apa kita nak buat, kau kena dengar betul-betul. So best friend bapak aku cakap okay, kita nak azan 4 penjuru. So aku macam okay, kita nak azan 4 penjuru. Then macam okay, ni aku tak pernah buat. Okay. So aku cakap okay, then best friend bapak aku cakap okay, ni apa cik cakap kena ikut, jangan buat benda yang tak sepatutnya buat. Okay, so when we go inside, we wait for subuh. Okay, so kita tengah tunggu subuh. So kita dah position macam okay, position aku was on the left corner of betul-betul dekat tingkap. Okay. Of the kondo tu. Okay. Right, so aku dan best friend aku sini. So about macam square lah. Okay. So dengan pakcik aku satu dengan best friend bapak aku. So dia punya instruction is nanti bila subuh aja kita semua azan together. Okay. So itu yang dinamakan azan 4 penjuru. So nanti dia buka tingkap azan. But best friend bapak aku ni dia dah warn, apa benda yang kau dengar atau apa benda yang kau rasa, jangan stop, berhenti azan. Habiskan sampai habis. So aku was macam okay lah kan. Santai lah. Tengah ngantuk macam cepatlah kan. Cepatlah habis. So aku pun pergi. So dah sampai waktu subuh tu. Okay, so best friend bapak aku warn lagi. Okay, ingat make sure azan full sampai habis. Okay. So subuh pun dah start. Bapak aku punya best friend tu buka tingkap. So kita pun cakap kita okay, semua azan So the moment lah. So aku pun dekat tepi belah kiri tu, aku pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Aku dah azan sekali. Yang buat aku terus menggigil tangan aku. Kau stun lah. Aku terus macam aku terus menggigil is
mula aku bau busuk gila. Bau bangkai. Bau bangkai. Mula bau bangkai. And then yang buat aku lagi seram is aku boleh rasa ada benda banyak keluar dekat tingkap aku macam Ada wind. so aku terus dah macam dah menggigil-gigil. Menggigil macam okey. Tapi tengah sambung lah. Okey, sambung lah. Sambung sampai habis. Sampai habis, betul-betul lepas aku habis azan, kita habis azan tu, hujan. Ui. Betul-betul hujan. Dapat rasa ni. Then I felt that. so like me, my brother, my best friend, kita semua stun. Then macam okay. From that on baru aku percaya yang benda-benda ni sebenarnya wujud. Kira semua dapat Even rasa. aku berbual ni pun aku macam rasa Sama. Rasa tengkuk aku. Aku park nak massage ke? Aku park bike aku kat sini. So that was one of the experience yang aku takkan lupa lah sampai bila-bila. It's like macam it was so surreal. Where aku macam there was a lot of things. Masa kita datang tu kosong. Macam Tak rasa apa-apa lah tak bila rasa kau apa. datang. So bila azan tu benda tu keluar berdesut-desut macam That means banyak gila tau. so macam okay, apa benda yang aku rasa ni kat belakang aku ni. Dan dia berdesut. Habis azan betul-betul terus dah tak ada. So itu yang diorang namakan azan 4 penjuru. Kira macam dia nak sema tu rumah. Kalau rumah baru Each ataupun rumah yang kan. dah lama So tu yang diorang buat lah. Jadi itulah pengalaman saya masa waktu muda di usia 16 tahun. Dah boleh. Amat terhebat. Klik. Cip that. Kan tu yang Tapi kan bila what happened to you, your best friend dengan pakcik macam tak ada cerita-cerita dorang ke during that I mean they all felt the same thing. thing. Semua orang felt the same thing. Kalau setakat kau je yang rasa maybe questionable lah. Semua dapat rasa tu memang betul lah, mesti ada benda. So that was my first time lah. Macam aku before this macam yalah mula and skeptical lah macam, betul ke hantu wujud, betul ke Pontianak ada kan. So when aku experience this kind of thing, so aku realise okay, benda ni betul-betul ada. It's not a make up story or people telling stories and True what. story Tapi ni kondom masih ada tak sekarang? Entahlah, aku pun dah umur pun dah lanjut dah, anak pun dah Kondom pun dah lanjut lah. Tapi korang pernah experience orang kena rasuk tak? Pernah, aku pernah. Ceritakan. Kau pernah? Kalau kau nak cerita, aku my cerita. kawan aku punya mak. Okay. Kita dekat kita malam-malam suka naik tu Pio-Pio. Kira thrill seekers ke ni? Kalau apa? Thrill seeker. Spray colour putih. Ada colour-colour Spray lah. hendi lah kan semua. So, dulu aku tinggal dekat mana Admiralty. Keras. Yeah, so sangat keras. So my friend dia tinggal opposite my block. Okay. Tingkat 9, kita tingkat 2. So every time selalu kalau nak communicate Senang lah. Yes. cuma jauh sikit lah, you have to cross the road. Yeah. So malam-malam tu kita pergi cycling lah. Malam-malam bujang-bujang kan. Fun. It is one. Yeah. So kita pass by dekat mana ni? Dekat Sembawang punya ada river. Okay. Okay. Ya, Sembawang punya river sana. So one of my friend pergi tegur. Kita tengah cycle, kita nampak. Habis dia cakap, ada swan. Apa tu nama? Tak panggil tu. Angsa. Swan lah. Okay. Swan. Dia cakap, ada angsa tu. Then my friend cakap, jangan tegur. So kita nampak dia tu. Tapi nampak memang macam Memang ada lah. Betul lah. Angsa. Tapi besar. Dia diam. Besar gitu kan. So Kalau apa tu? Putih lah. Putih lah. So kita nampak. Ya buat bodoh kan. Then kita dah balik tu. Semua dah balik. Aku wash up everything. And then I remember bila aku buka tingkap. Kita tingkat 2 kan. Buka tingkap. Aku isap rokok lah kan. Kat bilik isap rokok. Dan aku nampak dekat across tu ada macam pokok-pokok kat situ. Ya. So aku nampak ada benda putih terbang. Jauh lah. Tapi nampak benda putih Clear terbang. Clear. Lepas tu tengah terbang. Lepas tu hilang kat dalam pokok tu. Alamak. Aku macam nampak tu macam angsa tu juga. Yeah, right. Kerana teringat balik kan. Teringat lah. Angsa tu tapi ada macam kain putih ke apa tak tahu kan. Mesti tak sure lah. Tak sure. Okay. Macam okay lah. Then tutup tingkap, tidur, continue back to sleep. Then
kawan aku message aku. Time tu kita pakai handphone Nokia. Nokia batu lah, we call it lah. So dia cakap, bro, are you awake? Dia cakap ya. Dia cakap buka tingkap. Alamak. Aku cakap buka tingkap. So aku buka. So aku nampak kat blok dia. Dah buka gate. Ada macam orang pakai songkok semua. Dah busy lah. Dah busy kat dia punya koridor dia. Ya. So kan. Cakap apa jadi. Dia aku call lah kawan aku. Cakap kenapa? Nama dia Bagi lah. Nama dia Alif. Alif, kenapa? Tu cakap mak aku kena stroke. Masya Allah. Cakap lama habis ada pakcik-pakcik aku nampak. Then from there aku cakap okay lah, settle dia punya apa-apa tu kan. Besok paginya aku jumpa dia. Aku tanya dia, mak kau dah okey? Dia cakap dah. Cerita sikit lah. Jadi sebelah mak dia baru habis mandi. Baru habis mandi, balik kerja, nak tidur. So mak dia tu ada, I think celak tu dia beli dia celak Arab. Okay. Celak Arab tu dia letak kat corner situ. Dia cakap bila mak dia tengah nak lap muka ke apa ni. Celak tu alih-alih benda tu tumbuh. Tumbuh. Macam grow. Oh my god. Dia cerita aku lah. Then from there dia tengok cermin, mak dia diam je tengok cermin kat situ. Alamak. Anak dia panggil lah, cakap mak, ibu. Kan? Tu mak dia from there terbaring. Ada yang menggigil. Menggigil. Tak tahu, then dia call lah dia punya pakcik-pakcik semua. Kau berapa bila tu semua terjadi? Dah malam, I think after 12 lah. That's where my friend lah yang share dengan kami. So celak tu lah. Yang pelik tu celak tu cakap macam mana boleh grow. Dia pelan-pelan cakap dia grow. Dia macam pupuk tu. Tapi aku cakap pasal dia pendek kan. Kau tak grow, celak grow. Alamak. Dia ada punchline tadi. Kesian kena canon. Ada kata kelakar seram. Good one. Thank you. Tapi rasa ada kaitan dengan the Swan ke tak tu? Like itu yang for me terfikir lah. Pasal kita nampak Yeah. malam-malam tu ada swan kan. Yeah. From what I know, orang-orang cakap benda tu boleh ubah. Oh yalah betul. Dengan I think kalau dia suara dia macam itik ke apa lah. Swan or something. But I remember macam my mum dulu suka cakap mi my mum panggil mi adik. Okay. Adik ni wangi. Dia cakap wangi, pakai perfume ke apa aku tak tahu kan. Yalah. So dulu my mum cakap time masih kecil, my mum have macam trouble to take care of me lah. Dia cakap benda tu selalu nak dekat. Benda tu selalu nak dekat. Terpikat ke? Tak tahulah. Perempuan nak pikat, hantu nak terpikat, hantu pun nak pikat, gitar pun nak terpikat. Yalah. So yang I remember time kecil-kecil tu, my parents working at night. Okay. Music. So me, my brother dengan my third brother, my third brother. Si kecil lagi, dia dekat apa tu nama? Cradle Baby cot lah. Baby cot lah. Kat situ. So kita tinggal Toa Payoh dulu. Itu time I kecil lagi. I think my umur very young ah. 9 years old lah. Okay. So kita ada satu bilik. Kita cuma ada satu king size bed. Okay. So adik-beradik semua tidur sama-sama. Me and my brother kan kat tu bed. So I remember bila dah time tidur tu, kat bilik tu, aku nampak kat celah pintu belakang. Okay. Celah pintu belakang ada macam benda hitam tau. Tengah macam nak keluar masuk. Tapi dah gelap. Aku tengok apa tu kan. Dekat jangan. Tak ada, ni betul lah. Pasal dia cakap hitam. Tadi first minute bag hitam tu bag gitar ni. Aku takut dia stack 2 bag hitam. Dua gitar. Takkanlah ada lagi satu gitar pula kan. Itu baru. Yang ni kecil-kecil. Lepas tu bapak punya gitar. Bapak aku punya gitar. Kerana aku nampak benda tu tau. Dah macam apa tu kan. My brother dah tidur lah semua kan. Lepas tu aku nampak benda tu keluar. Benda tu keluar. Dan aku macam tutup mata lah kan. Mantal aku peluk lah kan. Takut kan. Takut lah kan. And then lepas tu aku tengok balik kat almari aku situ, dia datang kat sini. And then after that dia macam sujud. Dia macam sujud. Oh my god. Aku tengok apa tu dia buat. Seram Dia sujud.
gelap tau. Yeah. Macam tu, shadowy like that. Aku tengok apa dia buat, lepas tu dia bangun balik, tu aku tutup. Then aku nampak dia nak jalan towards to me. Katil aku tu dia nak jalan tu. Dia tahu kau masih bangun lah tu. Ya, confirm you know. Agaknya lah kan. Ya. So aku macam pejam mata dengan bantal, tutup bantal lah kan. Ya. So aku rasa tau benda tu pass by kat aku. Okay, you can feel. I can feel. Ya. And then adik aku punya pacifier apa tu? Ya, Pacifier Kan. Tercampak kat aku. Oi, dia main Dia main puting Tak gentle Asyik kena kuti je. Kena kutil je. Ni betul ke tak ni? Kami korang buat semua. Betul. Betul lah. Betul. Tapi boleh bayangkan memang. Impak aku lah. Okay. Masya-Allah. Okay, habis tu? Dan aku tak buat apa-apa. So I feel that benda tu also pass by aku balik. So aku tengok dia masuk belakang pintu. So dia dah tak ada. So aku ambil puting tu aku letak. Campak balik. Baik kau letak balik Kalau kau semua puting tu. Tu dah lain macam. Tu kaki kau tengah baby lah. Aku experience kecil-kecil. Dia masuk balik kat pintu. Then the next day, besoknya adik aku yang kecil tu dia dah boleh bawa sikit. Ya. Malam-malam tu dia tengok clock, dia tengok jam tau. So, dia nangis je, habis dia point. Then kita tak tahu buat apa, kita panggil lah neighbor kita ada makcik-pakcik lah. Bomo Tak bomo lah. Yang berfasih lah. Panggil je. Singapore tak ada bomo Ekstrim tu. Kita panggil ada point, ada melalak. Lepas tu dia sawan. Alamak. Budak kalau sawan Danger tau. Sawan. Then okay lah, tak tu dia apa yang makcik tu pakcik baca kan. Tu dia dah okey minum air suam. Tu dah okey, tanya dia. Tu nampak apa tu. Tu dia cakap dia nampak ada macam benda kepala, mata terkeluar dengan lidah panjang. What's that? Akhirnya sama benda yang kau nampak tu. Dekat clock dia ada point. Oi, never heard this before. Holy shit. Damn son. Seram juga nak ada macam anak ni Anak fikir baik-baik bang. Budak-budak fikir baik-baik. Bang, fikir baik-baik. Yeah. Benda crazy lah. Pasal aku punya orang memang aku suka bayangkan bila orang kasi cerita kan. Aku boleh just imagine. Wah. Habis during that point of time kau tengah like apa reaction kau ke like kau apa bilang bawa Tak kecil lagi. Kita kecil lagi. Kan Selalu dengar cerita-cerita yang orang cakap kat luar maghrib jangan. Betul. Tu kan ada ni time tu tengah cerita apa yang kum yang tu lah. Nenek Nenek kepek. So aku dengan abang aku. Dan time tu kita ada adik perempuan kecil. Okay. Kita pun dah ada lah. Lalu neighbor cerita, you don't go out dah. Maghrib time balik. Kau nanti they like little girl. So kita macam okay lah, we need to protect our little sister. Okay lah. Dah abang mood dah ni. Because my parents keluar malam. Okay. Kerja malam. So kita buat apa tau? Duduk kat pintu tu, kita ambil shell talk dengan lighter, kita ambil brush, kita ambil cermin, apa-apa yang kita buat research lah. Dia takut apa? Dia tak boleh campak kena nasi. Okay. Cermin dia tak boleh tengok. Dah defense mode dah ni. Dia kat belakang, adik aku kat belakang, kita protect lah. Sampai parents aku balik, dia nampak apa kita buat kena sebat. They will never understand lah. Patutlah aku cari shelter kat rumah tak jumpa. Orang dah paranormal activity. Dia dah siap nak buat flamethrower je. Flamethrower tau. Tunggu. Adik dah tidur, abang aku dah tertidur. Buka mak aku, apa ni? Sebat. Kecil main beras, bila tu main telur. Tekan barang. Ambil barang-barang dapur semua. Kan natural resources lah. Terpaksa. Oh, but that's crazy. That's crazy. Banyak cerita kau Tapi ni semua macam ada kaitan tu your childhood ke, or is just a lingering punya thing? I don't know, but another one, because when my mom dulu cakap kecil-kecil wangi ke apa kan, lalu dia suruh my abang teman. Apa-apa teman adik kau keluar pergi mana-mana kan. Betul. Yang kita datang pindah kat Woodland tu, usually lah budak-budak suka, kita sama budak suka keluar malam. Suka ton lah. If you know
dekat Sembawang Country Club lama tu kat atas. Is it Sun Plaza kan ada country club abandoned. Okay. Abandoned country club. Diorang tengah I think nak buat demolish apa so, kita budak-budak masuk lepak situ lah kira. Cari pasalnya kan. And then balik tu kita nak balik, aku nampak ular. Ular kecil lah. Tangkap. Kita budak-budak apa tangkap. Malam-malam tangkap Indiana ular. Jones nampak. Aku tangkap Indiana ular. Jones tau. Aku tangkap tapi okay lah, I mean it's bad lah. Mak aku bakar. Oh my god. Aku bakar tu ular. Aku main-main, aku lempar-lempar kan. Naughty jangan kau Betul tak kena sabar. Kira kau betul-betul risika kau memang suka cek pasal Holy, okay. Kita balik tu kan, dah balik. Aku punya perut ni terus macam berapi. Berapi. Aku rasa macam badan aku panas. Dia semua kena balik Ya. Aku macam buka. Slowly aku nampak ada macam biji-biji. Dah kena kayak ular. Alamak. Kena cakap kayak ular. Kalau bercantum, aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So dia kepala dia dengan ekor dia kalau bercantum orang cakap lah. Yalah. Kan Fatal death. bye love. So dah macam burn tau. Aku dah tak boleh angkat. Aduh. Then my mom dah cakap, apa kau buat ni? Dia nak marah abang aku kan. Allah. Kan. Bakar ular mak. Yalah, Tapi mak kau tahu tak? Tak buat apa. Bakar ular je. Tapi mak aku tak boleh buat apa-apa lah kan. Dah terjadi kan. Sakit kan. Habis dia cakap, okay, besok pergi doktor lah. Cari krim ke apa kan. Even the doctor cakap, ma'am, I think you should take your son go to the traditional Specialist Diorang pun faham diorang pun tahu. cakap this one cannot lah. Abnormal sikit Krim lah. boleh lah. So ada benda lah. Aku ada macam benda kat sini, mark. Macam scar lah Sampai sekarang. So kita pergi berubat. Nanti Nanti boleh tengok. So dah pergi berubat, alhamdulillah dah okay. But then what I felt sekarang kat sini, dia sebal. Aku punya sini sebal. So macam aku tak boleh rasa. Sekarang tak pasal. Tak boleh. Cannot. But every time kalau aku nak balik pergi tempat yang macam hulu, nanti dia macam gatal. Macam activate gitu. Tu aku cakap Macam mekanisme lah kira. nak cari hantu panggil aku. Kata. Tak payah pakai teknologi. Gatal tak Mi? Mi gatal tak? Tak baju. Gatal. Okey Mi ada. Dekat. Garuk. Yang panggil ustaz jadi hantu. Macam ni je. Tolak aku depan. Tak boleh. Pada. Kata. Tak boleh. Ya, so inilah. Aku ada benda macam ni, nama dia kayak ular lah. So that's my experience lah. Yelah, benda-benda ni suka mendampingi haiwan-haiwan kan. Lagi-lagi ular gitu. Salah dia pasal dia pergi bakar ular. Abang aku pun dulu kecil. Dia pun bakar juga. Dia bukan bakar dulu kat East Coast. Kau jangan kata kau dia potong 16. Tak ada, bukan ular. Katak. Kita naik basikal. Dia nampak tu katak. Dia nampak apa? So dia nak lenyek tu katak. Dia dah lenyek tu katak. Dia pusing belakang. Tu dia cakap, kau tak mati. Pergi Violent lah Ini brothers betul violent. reverse balik. Katak tu tak mati. Tu dia geram lah. Dia gesek lagi lah. Tak, dia pergi ambil batu. Kita kecil. Yelah. Budak-budak. Masa silap. Dah ambil batu, dia pergi apa tu? Hercules. Tepiak. Batu dah mati. Dah lenyek kan, dah mati. Alam tu dia demam, dia punya ni bengkak. Dia jadi katak. Tak, dia jadi hug. Baik-baik Hercules kan. Hercules. Bang dah makan belum? Real benda-benda gini. Lagi masa ni. Untuk pendengar-pendengar KYL korang stay away from this Jangan buat macam gini lah. Jangan naya binatang. Betul. Jangan naya binatang. Now animal lover nak. Animal lover. Tapi masih muda-muda kan, main-main ni main tu. So yalah, that is betul punya kena karma. Jangan ni benda-benda jangan main-main. Straight from experience lah. Para pendengar boleh lah
Belajarlah daripada ini. Ya, belajar dari kesilapan lah. Jangan anaya binatang. Jangan bakar ular. Jangan Bakar tu Jangan violent, guys, Hercules itu kata. Jangan bermain api. Api tu jangan main, tu bahaya tu. Jauhilah api ya. Tapi memang dulu kita like because kita tak ada attention with my parents. Kita kita kat rumah, kita tak tahu apa-apa. Then even I remember buku-buku sekolah kita yang pets ada. Primary school lah kan ada rabbit, ada Buku pun kau bakar. Ada binatang pun kau bakar juga buku tu. Kita dah boring because my mum belikan hamster. Hamster. Tak ada. Hamster tak ada. So abang aku cakap boring lah. So the torn tu paper, dia crumple, dia ambil hamster punya water bottle tu. Bakar hamster guys. Tak bakar. Panggang. Kita bakar kertas. Oi, selamat. So, kita tingkat 5. So dah lempar. So dah main game lah. Cakap kalau kita dapat extinguish dia punya tu, menang lah kan. Lempar, kita bakar, lempar. Kreatif juga game ni. Lempar. Sekali kita tak tahu, one of the fire tu masuk kat tingkat 4. Mati. Tingkat 4 terbakar. Rumah terbakar. Rumah tu terbakar. Punya dapur terbakar. Ya Allah. Ini dah bukan kisah seram lagi guys. Ini dah polis punya hal. Kriminal lah. Lepas tu dia polis kat bawah. Polis nampak dengan torchlight benda. Oi, kan. Kita tutup tingkap dah kecil-kecil lah. Kita dah takut. Yelah. Jadi aku masih baby pakai pampers lagi. Lepas tu kita diam je, tutup lampu kan. Kita kotok. Polis. Kecil-kecil dah pergi masuk lock up. Bukan lock up lah, kat dalam. Yelah. Holding ground lah. Then my parents balik. I think they put a letter or what, collect your children. Tadi macam aku tahu. My parents bilang lah. Kau masih baby tengah pakai pampers kau ingat. Baby boss. Aku dah kat sana, dah kena kat situ. My parents ambil. Dah ambil kan. Kau balik apa lagi? Balik bogil kau kita ikat tali pinggang main api kan. Mana main api tak nak mak. Aku bakar buntut kau. Dia angkat. Dulu dia angkat. Kita nak tahu waktu. Mak aku violent tau. Itulah horror sebenarnya. Tapi asking for it lah. Belajar dari kesilapan. Aku suka game dia tadi tu. Aku suka game dia. Kau jangan campak. Spray. Kalau aku sekarang main, aku dah masuk kerja. Dah masuk lock up dah. Besok keluar Malaysia. Dah viral. Habis kau kena cancel lah. Don't try this at home. Definitely lah. Belajar dari kesilapan pendengar-pendengar KYL. Apa lagi kau bakar? Kita kecil-kecil macam-macam. Biasalah kecil-kecil main-main. Takut nak kena sebat nak balik kan. Tuan lari rumah tingkat 5 dulu kat Toa Payoh. Ambil blanket, ambil langsir ikat. Nak turun, nak lari rumah. Dulu mak bapak kasi duit sekolah kan, $2 like that. Letak dekat Tora punya kotak macam tabung. Ingat cukup lah. Kita run away lah. Okay, dah ikut. Nak turun, tak sampai. Tingkat 4 nampak tengah masak. Balik. Tak apa, kena pukul lah. Kantor ya. Dah kena demi lagi. Aduh. Wih, sial lah. Kau bercalok kira wild lah. Ni sepatutnya Pak Wan. Tak apa, nanti korang copy paste. No, like I said, aku dengan Blake pun dulu dengan arwah nenek aku, kita tidur dekat mana tu, kat Sultan Arab Street sana. Jalan Sultan lah. Jalan Sultan. So arwah nenek aku suka dia buat curry puff. So di stage tu aku dengan abang aku suka tidur kat situ juga. So kita actually like hidup kita. Your childhood is there lah basically lah. So kita experience. Even kita suka tidur kat dapur. Macam sejuk kan. Tapi one time nenek aku, arwah nenek aku kat corner. Aku dengan abang aku tengah tidur. Kali dia cakap, kau jangan ganggu, kau jangan apalah. Lomok. Aku tanya nenek aku, Nek, berbual dengan siapa kat tingkap? Tidur, jangan. Seram juga sah. Berat dengar gitu. Ya. That's crazy. Ya. Okay, kita lanjut kepada Ace lah I mean that was a very interesting thing. Aku kau boleh fight lah. Aku yang over. Horror dia dah macam banyak konsep tau. Dah seram mak pun ada. Dah multiverse ni. Multiverse. Dah busy tu multiverse. Kau kena multiverse pula. Earth apa?
What is happening? Oh my god, this is the funniest I've been in on a show. Ni rabak. Rabak. Apa lah lagi nak say? Pasal I mean kita balik kepada the question. Rasuk. Okay, rasuk. Okay. Ada pernah. Okay, cerita ni terjadi pada tahun 2015. 2015. 10 tahun lalu ni. 17 Mei. Jam berapa? Tak ada rekod. Okay. Cerita ni jadi 2015. So me and my friends kita pergi Sentosa. 2 jam kira macam jangan kita lepak apa. Okay, kita lepak lah. So a group of guys and a group of girls kita pun pergi Sentosa, which was around dalam pukul 9 lebih. 9 lebih. So kira macam just have fun there lah. Lepak-lepak lah. Lepak. Tika macam piknik sikit. So kita pun borak-borak, lepak-lepak. So as the time goes by, kira dah macam dah after 12. Okay, kat Sentosa. Kat Sentosa kat Palawan Beach lah. Tak kena halau. That time 2015 masih ringan lah. Come on. Tak strict lah. Tak strict sangat. So lepas tu after kita dah macam berbual and have fun, ketawa-ketawa. So aku ni pula, being aku nampak ada satu pokok kelapa. So pokok kelapa tu very slant. So macam guys, macam kita main macam panjat lah. Kita main macam panjat lah. Kita tengok siapa panjat paling tinggi lah. So kita pun take turn tu panjat tu. So take turn kita panjat. Aku panjat, dia panjat, kita panjat. Sekali lepas ni ada kawan aku satu perempuan ni, dia punya turn dia nak panjat tu. Perempuan pun panjat. Perempuan pun panjat. Crazy. Kita memang wild zaman dulu-dulu ni. So bila kawan So bila kawan aku panjat tu, dia panjat sebenarnya tak tinggi tau. Dia panjat, dia just macam 1-2 tapak je dia panjat. Okay. Habis lepas tu dia jatuh. Bila dia jatuh, dia punya sakit macam dia dah jatuh tinggi gila tau. Dia macam impact dia painful lah. Sakit. Tengok, kita semua tengok macam apa kau? Apa sahaja Macam apa benda ni? Habis dia dah nangis sakit. Teruknya. Sakit. Dia macam then dia ni kita okey sah. Ya. Dah lain macam sakit jatuh. Then dia dah sakit. Then kita pergi kat dia. Bila kita nak pegang dia pun dia cakap sakit. Macam dia cakap patah. Dia rasa padahal patah. dia jantung ke debat. Dia kita macam okay. Dia macam dia ni betul tak betul Okay. Then and then bila dia dah meraung-raung sakit tu, sekali dia tiba-tiba dia pass out. Okay. Terus dia macam tak sedar. Kita semua dah panik. Alamak. Kita dah panik kan, lepas tu aku dah panggil anak. Ada orang ni keluar ni yang pukul 2 lebih ni. 2 lebih jangan buat hal. Sekali kita try kejut-kejut dia tau. Kau ambil air macam bangun. Bangun. 2 jam lah baru dia dah start. Terus dia macam dah keluar bunyi apa tau. Aku macam apa benda ni siap ni. Katak So dia bunyi macam gitu mata tutup tapi berbunyi. So kita semua dah takut lah. Then kawan aku cakap dia ni macam kena rasuk ke. Ya. Lepas tu aku pun terus dah macam okay, kita dah pukul lebih daripada 12. Lepas tu kita kat sini tak boleh balik kan. Lepas tu kita dah main meripik main panjat. Lepas tu dia dah gitu, kawan aku pergilah buka surah Yasin. Okay. Benda tu lagi menggila. Macam mana tu? Benda tu lagi macam menggila. Dia joget-joget lah. Dia dah apa tu kita have to macam control tahan tau. Aku sampai kena lock dia macam gini sampai kat leher dia gitu. Tapi she was so strong. She was very strong. So macam aku dah panik tau. Macam apa kita nak buat saat ni? Tak ada transport. That's why. So we are at Sentosa kat Palawan, tak ada transport and dia ni dah macam gone. Lepas tu dia dah macam ni kan. So sekali ada pula passerby. Ada juga. Ada passerby. Sekali kita panggil dia macam pakcik ni lah. Dia macam cik boleh tolong tak? Dia cakap apa pasal? Ni kawan saya ni tak tahu tiba-tiba dia pingsan. Lepas tu dia dah macam meraung keluar bunyi meraung lah. Lepas tu kita pun macam skeptical. Siapa siap dia ni? Ya. Kan? Abisam macam tiba-tiba boleh datang. Tiba. Kan? So bila
Bila dia datang, dia adalah orang tua punya, dia dah macam baca-baca ke apa gitu kan. Dia dah gini-gini. Lepas tu dia cakap dia dah baca, dia dah gini, dia dah gini macam filem Samsul Yusof kan. Lepas tu dia cakap, lepas ni korang tunggu balik. Korang tunggu balik. Dia dah senyap tau. Dia dah senyap. So okay, dia cakap korang angkat dia, tunggu balik rumah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Janganlah. So kita pun terus kita angkat dia. So kita pun tunggu taksi. Tunggu taksi, dia dah buat lah. Dia bangun. Dia bunyi lagi. Dia meraung lagi. Macam mana Sal? 2 taksi reject. 2 taksi reject. Reject pasal dia macam gitu. Taksi ingat kita mabuk. Dia mabuk. Lepas tu dia orang tak nak macam take the risk. Macam lepas tu apparently luckily there's one taxi. Kita cakap dengan abang Melayu ni, cakap bang, sorry, dia macam meracau. Boleh tak tolong dia tak mabuk. Dia cuma meracau, boleh tak tolong hantar balik. So my friend cakap okay, bawa balik rumah aku, which is kat Amokyo. Cakap nanti bapak aku boleh tolong tengokkan. So kita pun nak letak dia dekat belakang. And then kita naik taksi tu, kita pergi rumah bapak dia. So pergi kat rumah bapak dia, dia dah masih meracau tau. So kita semua keliling dia. And then dia dekat situ, bapak dia dah start betul macam filem Syamsul Yusof. Bapak dia dah tengok kan. Lepas tu bapak dia cakap ni dia dah kena rasuk ni. Ada benda kat dalam ni. So bapak dia baca. Bapak dia tanya, kau nak keluar ke tak nak keluar? So bila kawan bapak aku ni cakap macam gitu, benda tu terus macam dia macam nak fight dia terus gini alamak. Aku punya concern is ini anak orang. Of course, apa aku nak jawab? Kau nak kena jawab. Sekarang dah pukul 3 pagi. Apa aku nak jawab? So bapak dia cakap kau nak keluar ke tak nak keluar? Lepas tu dia cakap aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Dia cakap kalau kau tak nak keluar, aku akan bunuh kau. Bapak dia cakap. Lepas tu dia cakap kau nak keluar ke tak nak keluar? Dia macam baca-baca lah. Macam baca ke apa. Lagi benda tu meracau tau. Benda tu meracau. Dia dah terangkat. Aku dah alamak ni anak orang. Jangan meninggal anak orang ni. Alamak meninggal lah. Tapi kita pun tak tahu kan. Aku panik gila tau. Then pasal benda ni jadi kat dia. Lepas tu aku pula amik dia. Mak dia pun cakap jaga baik-baik jangan tak jawab. Famous last word. Aku pula dah teringat alamak ini soal kena mak siap ni. Balik kena terpelik. Tak boleh siap ni. Sekali dia dah aku ingat lagi bapak dia dah buat macam operation lah, tapi gaib punya. Dia dah begini, dia dah begini. Lepas tu dia dah macam aduh. Lepas aku dah cakap alamak ni jangan dia mati siap ni. Kalau mati kan. Lepas tu dia dah buat dia punya ritual dia. Aku dia macam minta satu botol. Dia minta botol lah. Aku member aku pergi beli dekat 7-Eleven botol, keluarkan kosong. Ni botol. Waktu tu dah gini. Dia tarik lah kita. Dia tarik, dia terus macam sup masuk dalam. Apa jadi? Dia terus masuk dalam, dia tutup. Terus bangun. Dia terus bangun lepas tu bila dia dah bangun, dia tak ingat apa-apa. Yalah. Dia macam like apa jadi gitu. Dia tak ingat. All the while dia tak ingat yang benda tu dah berbual. Kenapa benda tu kat dalam. Pasal rupanya dia menses. Benda tu terpikat lah. Benda tu dah terpikat. Sedar dia suka. Benda tu pula nak pasta malam tu. Bolognese lah. Dia nak bolognese. Yolah. Habis tu yang kau cakap apa, yang dia jatuh macam mana? Dia jatuh apa? Terkelepek. Yang tu jatuh. Kelepak. Suara dia macam apa? Aku tahu kenapa. Yang dia jatuh tu dia renyek katak. Alamak dia tapi tak ada katak kat situ. Kalau ada Gila sia. Crazy, that's crazy. So bila dia dah bangun, dia terus macam dia macam lost macam guys. What happens ya? Itu lah. Dan kita semua dah macam kau tak ingat apa-apa. Tapi reaction kau macam mana? Like kau dah Lega is one thing. Tapi mak dia dah miss call banyak kali. Of course. Wow. Aku dah macam it was about going to 3+4. So 3+4. And the best part is during dia tengah meracau tu, dia hit a few macam kita bruises tau. So dia hit a few curbs bila kita tengah tahan dia tu, tengah tunggu taxi. So there is macam bruises and stuff.
Damn. Itu yang aku kena jawab besok kan. GG lah. Aku kena jawab. Aku terpaksa explain the real story lah. Yeah. Dia cakap macam, cik, sorry anak cik tadi tu kena rasuk. Waktu kita bawa pergi rumah my friend ni, lepas tu bapak dia tolongkan gini-gini. Habis parents tu reaction macam mana? Like Confirm kau lah. Bingit lah. Bingit lah. Biasa lah. Tapi aku cakap dengan secara berhemah lah. Respectfully lah. Respectfully. But okay lah, mak dia tak marah aku sangat. Tapi macam kira aku tak nak, aku dah mak kau lah. Cancel lah jadi menantu. Cancel lah jadi menantu. Kau dah tanya, bilang dia, share dengan dia. Apa dia? Tanya kau dulu pernah kena, kau masih contact dia tak? Tengok aku tu kau ketawa Tak ada. lepas hari tu dah bangka. Lepas hari tu dah kena bangga. Lepas hari tu terus dah tak ada lagi perjumpaan macam ni. Tak biasa. Yalah. Kira we put a stop to that lah. Faham. Tapi dangerous. Tu memang tak boleh ni lah. Aku kalau betul-betul let's say kalau dia injured ke atau dia anything fatal, life threatening. Tu paling aku concern lah. Dah tak boleh apa. Tapi alhamdulillah masih sihat lagi budak ni. Aku tengok kat IG masih sihat. Masih sihat Alhamdulillah. Dah kahwin lah. Belum kahwin. Belum kahwin. Faham. Okay lah. Kita pun we're reaching to the end of masa pun dah time. That's right. So before we end the episode ni, why not we get you guys untuk kasih any ucapan-ucapan like maybe korang want to share korang punya any future projects, korang punya supporters, listeners, anything you are thankful that you want to say to them. Korang punya socials also. Don't forget to drop in. Aku ucapan ni tak pandai. Tak apa. Cakap terima kasih. Aku baru bibu buat kasi aku minum air. So cakap lah macam abang, kasih abang Romeo lah. Come on lah. Sweet talker lah sikit. Promote lagu lah. Lagu pun dah nak keluarkan. Thank you very much and thank you for having us here. Of course, a pleasure. No problem. It's fun lah. Fun lah. Yeah. And then apa lagi lah? Bila lagu come out? Oh so insyaAllah my lagu, our punya lagu ni will be launching kat Spotify on the 14, correct? 14 March. This Friday. This coming Friday lah. Okay. So insyaAllah pun dekat radio station Warna ataupun Ria. Okay. And so I hope you guys will enjoy our music lah. InsyaAllah. We will support you. Yes. We will support you guys. Maybe korang punya band name lagi for those yang tak dapat catch earlier, dengan laman sosial korang lah untuk saksikan korang punya future projects apa, where they can find out more about you guys. So far kita belum ada lagi lah. Belum ada future project. So kalau insyaAllah kalau kita ada, we will for sure update. Kalau kau nak promote lagi, kau datang sini lagi lah. Boleh. Boleh. Nyiru tapak tangan kecil kami tadahkan. So next time kalau kau nak promote lagu, kau cosplay lah macam kita. Tadi kan kau pernah cakap kau dress as a clown right? Jadi clown lah. Aku takut aku datang macam Batman. Batman Superman lah. Tapi aku pengen entrance daripada bawah ni tau. Tapi dari bawah tu naik atas lah. Boleh. Kita boleh setkan lah. Atau nak macam jadi haiwan boleh. Satu jadi snake, satu jadi katak. Boleh. Satu katak, satu Hercules. Boleh. Badang. Bukan katak yang joget-joget. Ding. Tapi untuk Abang Ace pula, any future project? Abang Takkan nak pakai baci kan? Kan Alung Ace ke kan? Abang Alung. Okay, first and foremost terima kasih kepada KYL Podcast KYL Podcast kerana menjemput kami dua. Sangat teruja dan terharu. It was a fun podcast. We had a fun time today. Dan jangan lupa saksikan lagu kami yang akan disiarkan di Spotify. Dan bolehlah request lagu raya kami yang akan disiarkan pada 14 March di Spotify. Dan TikTok dance challenge. Okay. Kata the ni lah komposernya ada TikTok dance. Hopefully aku tak terlibat lah dalam terlibat. Aku kalau buat joget-joget ni ada kurang sikit. Kita boleh kelas. And last but not least, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi.
Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. InsyaAllah. Macam dah practice. I say man. Amazing. With that being said pun, I think it's a pleasure to have you guys join us. Thank you so much. The pleasure is ours. Thank you for coming to kita punya humble punya home studio. I think for me personally, it's one of the most kelakar punya shoot. Honestly, this is the most fun. This is the most. Aku gila babi lah. Top one lah. Yeah, it's the top one lah. Gentle lah. So aku really enjoyed the session with you guys. Raw gila adik. Untuk Bilal. Untuk aku basically sebab ni korang lah aku punya first guest for visual lah. Sebab selama ni season 2 aku tak ada sebab busy kerja. So thankful for you guys for being my first guest and basically the guest of KYL. Yes, very humble guys over here. And you know, very fun. It's been a fun recording session. Yes. Dan if that is all, jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial kami di Spotify, TikTok dan Instagram at KYL Podcast. Kalau korang ada any topics atau kisah-kisah yang nak kita cover, boleh je lah DM kami dekat kita punya mana ni? Instagram atau pretty much at KYL Podcast. Dan jangan lupa untuk saksikan video kita yang ada di YouTube at KYL Podcast. Tolong subscribe dan tekan notification button and do share all around. Yes, so dan podcast ini khas dibawakan oleh penaja kami DKSK Diaries dan SJ Kampung oleh Khalid Ismail. Kalau korang semua perlukan pre-wedding videographers dan photographers, korang boleh email mereka di dkskdiaries@gmail.com dan korang boleh DM diorang juga di Instagram @dksk diaries. So kita hayal dan korang lah hayalan yang akan menjadi kenyataan satu hari nanti. And terima kasih lah semua. Sekian, salam semua, jumpa lagi di lain kesempatan.